Orang Bangi pun belum tentu tahu lagi pasal homestay ni. Sebab homestay ni baru siap dan diorang bagi offer harga bermula RM700. Jadi jom aku bawa jalan, mana tahu orang Bangi esok ada saudara nak datang, bolehlah pilih homestay ni untuk stay. Di Central Bangi Homestay ni, diorang ada 4 bilik katil queen tau. 2 bilik ada bilik air dekat dalam, 2 lagi bilik sharing 1 bilik air. Dan yang ni kita turun tangga, tadi aku kat atas, turun tangga ke bawah dan kita tengok dia punya ruang tamu dia lah. Kalau korang nak tengok bilik master dia besar macam mana, korang kena tengok video sebelum ni. Ruang tamu yang luas macam ni, sesuai lah bagi mereka yang nak buat family gathering. Ber-aircon, ada ruang TV. Memang kalau orang kata nak solat berjemaah sama-sama tu sangat sesuai lah kat sini. Lepas tu ada meja makan macam ni, ada bilik dekat bawah yang ada bilik air tu. Ada bilik air kalau untuk orang yang dekat luar, dan juga dapur yang sangat luas. Ada kelengkapan semua cukup. Sangat selesa lah bagi aku. Sangat sesuai kalau nak buat family gathering ataupun korang nak staycation bersama kawan-kawan dekat sini. Semua benda cukup, semua benda luas, sangat selesa. Parking pun luas. Yang best, kita boleh dapat private pool. Apa lagi, tag lah saudara atau member korang.